Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Cahaya Inspirasi. Saya Syafiq, pencipta kandungan di sini. Di saluran ini, kita akan bersama-sama berkongsi ilmu dan inspirasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Hari ini kita akan dengarkan motivasi yang disampaikan oleh Saudara Syamsul Debat yang bertajuk Punca Solat Tak Usyuk. Jom kita dengarkannya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan pada hari ini. Terima kasih banyak bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, persen jatuh kuasa penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada pagi ini dengan limpahan dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam tadi berapa ramai yang tertidur terlupa minta panjang umur, tapi tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Macam itulah sayangnya Allah kat kita. Dan tak ada siapa yang bangun pagi tadi kecewa, kenapalah aku ni hidup lagi. Hidup lagi, patutnya mati ni. Tak ada. Yang kebanyakan yang gembira. Malahan ada orang yang terlalu gembira sampai lupa berdoa. Dan ada juga yang bangun pagi, bangun ni macam kita bangun sempat datang subuh dekat masjid. Alhamdulillah pagi ni ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu kan. Itu biasalah. Kalau kita tengok Nabi sendiri sebut pada satu pagi tu Nabi nampak putrinya Fatimah masa tu sedang baring-baring di tempat tidur. Nabi tegur, bangunlah wahai putriku. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki sebanyak-banyaknya kepada orang ya, sebanyak-banyaknya daripada mula subuh sampailah terbit matahari. Dalam hadis ni Nabi sebut, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya Nabi tahu lagi ramai yang tak bangun daripada bangun. Itulah cerita ni. Jadi nak dapat istiqamah ni, ada orang tanya saya, nak dapat istiqamah susah. Memang istiqamah memang susah. Yang senang istirahat, istiqamah susah. Jadi macam mana nak dapat istiqamah? Kita kena letak matlamat apa kita nak capai. Siapa yang dah mula buat daripada setiap pagi datang subuh, setiap pagi dia akan rasa susah nak tinggalkan. Tapi orang yang dah biasa tak pergi subuh, dia susah nak pergi. Macam itulah. Jadi mana kata hari ini kan topik yang nak kita bincangkan yang diamanahkan kepada saya, kepentingan masjid dalam masyarakat. Kepentingan ni maksud dia keperluan, keutamaan, mendahulukan. Jadi mendahulukan kepentingan ramai daripada orang lain. Kedua, masjid merupakan tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadah yang khusus seperti salat, iktikaf bagi orang Islam. Bangunan masjid ini dikaitkan sebagai pusat kebudayaan, muamalat, perhubungan dan perkembangan dakwah serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap tetapi bergantung kepada budaya masyarakat Islam setempat. Macam ni kan, tak tahulah dia ikut, tak tahu siapa boleh ikut masjid Bandaraya ni kan. Dia ni macam ni pula, tengah tu macam tu pula, tiba-tiba ada Kaabah pula tengah tu, contoh lah kan. Jadi makna kata kalau kita pergi ke masjid Gua Musang,
masjid gua besar di Kelantan. Kaabah tu dia buat Kaabah 3D. Ada orang bagus tu dekat Kaabah tengah tu tadi, rasa nak tawaf je tadi. Lalu kan, macam tu. Jadi dia tak ada bentuk yang tetap. Tetapi bayangkan, dia bukan hanya tempat ibadah saja, tapi tempat bermuamalah, tempat berbincang, tempat membangunkan masyarakat, memikirkan aktiviti untuk masyarakat dan sebagainya. Begitu juga masyarakat adalah merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu pergaulan hidup. Jadi menurut tafsiran ulama, tugas kita ni mengimarahkan, menghidupkan masjid. Bila disebut mengimarahkan masjid ni, ada dua maksud. Pertama, membina, memelihara, memperbaikinya jika perlu. Itu dia. Itu pertama, mengimarah. Menghidupkan ni, mengimarah ni disebut menghidupkan. Tetapi maksud mengimarah ni dua. Pertama, kita membina. Itu pun imarah juga. Imarah masjid, bina. Sebab ada orang sanggup kutip duit ni, kutip duit seorang sikit, kutip duit seorang sikit, kutip dapat bina. Macam tu kan. Ada orang tu bina, dah dapat duit, bina lagi, beli tanah sebelah tu, bina besarkan lagi. Ada macam tu kan. Ada juga yang dah bina, akhirnya dia macam pasang siap semua, runtuhkan, naik lagi. Ada juga kan. Tapi Alhamdulillah orang Malaysia ni bermurah hati kebanyakannya kan, bermurah hati. Jadi selain daripada membina tu juga, ada juga yang daripada tu ditambahkan tempat kegunaan. Contoh dah siap masjid, tapi kemudian dibina pula tempat pengurusan jenazah, dia buat pula bilik mesyuarat dan sebagainya. Tetapi hari ini zaman dah berubah, perancangannya terus siapkan semua dah, supaya dia nampak keadaan yang lebih berstruktur dan teratur. Bukan main tambah kemudian macam kita buat rumah lah, kejap nak buat dapur, lepas tu anak tambah bilik lagi. Tak, dia dah merancang sekali dah. Alhamdulillah. Berlumba-lumba hari ni, orang kata bersaing dari segi reka bentuk. Sekarang ni yang sibuk dekat luar ni, sibuk nak kipas besar. Kat masjid yang sibuk nak kipas besar. Kipas besar ni kalau dekat masjid biasa, saya ingat saya ceramah dekat masjid tambak ni dekat Melaka kan, dia tambak tanah buat bina lagi masjid kan kat situ kat Melaka. Dia kata kipas besar ni ustaz, dia kata kalau ramai orang baru boleh basah, kalau tak ramai basah tersingkap kain imam, kata dia. Saya tak tahulah dia cakap, saya tengok macam ni macam elok je. Sebab yang bagusnya kipas ni, yang kipas besar ni, dia orang kata kata dapat macam angin luar, dia macam angin luar, angin natural. Jadi macam tu lah, bila ada je duit, sama ada bina masjid, pelihara masjid, repair, memperbaiki masjid atau tambah baik masjid, malahan dah siap dah, cantik dah, kutip lagi, sebab ada lagi benda-benda kita nak buat. Jadi kalau sekejap lagi tiba-tiba nampak tabung berlalu kat depan kita, jangan senyum, masuk duit ya. Lepas tu siap QR dah dekat tabung tu, tembak, jangan bagi alasan tak buat duit. Transfer, beli kat Shopee, Lazada boleh, takkanlah transfer duit tak boleh. Iya, kita transfer mati, contohlah mati sekejap lagi. Lepas tu baru kita dalam kubur, kenapa lapang kubur aku ni taklah luas sangat, tapi lapang sikit lah, lapang sikit. Jadi malaikat pun jawab, sebab tadi sebelum kau mati kau sempat sedekah walaupun RM1, lapang kubur kau, sebab itulah sedekah paling ikhlas yang kau pernah buat. Dia kata RM1 dah macam ni punya luas kubur aku, kalau aku tahu aku bagi semua duit aku, dah terlambat. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi sebenarnya banyak dah tanda Tuhan bagi. Tanda pertama, kita dah tak berapa seronok sambut hari lahir.
Pasal tak? Kita dah makin tak seronok sambut hari lahir. Kita nak celebrate birthday kat mana? Tak payahlah. Panggil kawan-kawan dekat-dekat, adik-beradik aja sudah. Potong kek makan dah. Tak payah nak celebrate. Pasal tak? Dah mula rasa macam tu. Kedua, macam baru hari tu raya, ni dah raya balik. Pasal tak? Cepat masa berlalu. Pasal tak? Tu tandanya apa? Nak mati. Tak payahlah fikir. Tentu lah. Tu tanda nak mati dia tu. Dekat dah kita dengan kematian. Bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap. Kan? Yang kedua, mengimarahkan ini bermaksud mengunjunginya sebagai satu amalan lazim untuk menunaikan solat, dan juga di samping itu melakukan aktiviti ke arah melahirkan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya mengimarahkan ni sama ada kita secara fizikal maupun pengisian dekat dalam masjid ni, sama ada kita ibadah ataupun kita melakukan aktiviti-aktiviti di masjid. Jadi kalau kita tengok daripada Buradah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berjalan dalam kelaparan ke masjid bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang paling sempurna pada hari kiamat. Jadi kelebihan orang berjalan menuju ke satu tempat dengan niat untuk menunaikan sembahyang, utamanya sembahyang isyak dan subuh. Tengok, terutamanya sembahyang isyak dan subuh. Sebut lagi tu, isyak subuh, dua solat yang paling susah nak datang masjid sebenarnya. Kan? Kalau waktu maghrib bagi salam, lepas tu kita zikir, kita doa, amin walhamdulillah alamin, balik dulu ya, nanti kita jumpa isyak nanti. Ada harapan tak jumpa lagi. Macam tu lah. Tapi kalau orang tu lepas maghrib, dia tunggu, kan? Dia tunggu, ada harapan dia akan stay. Tetapi ada juga kalau kita perasan, lepas main maghrib, dia terus duduk dekat tempat yang sama. Dia duduk ke tempat yang sama. Lepas tu waktu ceramah tu kan semua orang rapat-rapat ke depan, dia duduk tempat yang sama, dia semayang tadi, kan? Sampai isyak. Ada pandangan menyatakan Nabi beritahu apa? Orang yang duduk kat tempat tu akan dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat. Itu sebabnya ada orang dia duduk di stage itu, dia tak berubah-ubah. Ada orang tu daripada awal ke habis duduk sandar kat tiang. Itu lain lah, cerita lain. Jadi mana kata tu kelebihan, orang panggil itu syafaat namanya. Janganlah beralih lah, ni contoh je. Kemudian orang yang paling banyak mengerjakan ibadah dunia akan mendapat balasan baik dan syafaat daripada amalan-amalan tersebut serta syafaat daripada Allah dan Rasulnya. Sebab kita tengok tadi disebutkan, kalaulah orang tahulah kelebihan sembahyang subuh dan isyak berjamaah, Nabi kan dan satu hadis, kalau mengundi pun dia sanggup mengundi, dan kalau mengangkat pun sanggup dia datang. Cara mengangkat pun dia akan datang kalau dia nampak kelebihan. Tapi memang Allah tak tunjuk dekat semua. Dan benda tu tak boleh tengok dengan mata biasa, kena tengok dengan mata hati. Okay. Siapa dah biasa datang, tengoklah. Siapa dah biasa datang subuh, hati tenang saja, sepanjang hari tenang. Okay. Ada orang tu jaga-jaga, Allah lambatnya. Bukan subuh gajah lagi lah, subuh dinosaur. Dah pupus dah dinosaur ni. Maknanya waktu zuhur tu pun dah nak pupus. Dia sembahyang 5 minit nak zuhur. Bayangkan sembahyang subuh lagi 5 minit nak zuhur. Terperanjat imam tu siapa pula yang kunut tengah hari ni. Semuanya lambat bangun. Kan? Ada orang macam tu. Kan? Sebab apa? Subuh dengan isyak ni memang. Dan nak pula sebenarnya orang antara orang yang lihat nak sembahyang subuh ni dikatakan sebagai golongan munafik. Auzubillah, minta jauhkan. Dan kalau kita tengok subuh ni macam-macam alasan. Pertama, sedap tidur. Kedua, sejuk. Ketiga, mimpi yang tak pernah dapat mimpi macam tu. Ketiga, tilam dreamland. Dan keempat, pasangan yang menghalang pergerakan menuju ke masjid. Peluk rapat. Alah, tak payahlah pergi, tunggulah. Tak pergi. Itu pun mimpi rupanya. Dia bujang lagi, dia belum kahwin. Macam tu. Dan belum kahwin lagi dah dihalang oleh pasangan dalam mimpi dia. Macam tu lah. Rasulullah SAW memberi jaminan buat umatnya, antara mata yang tidak akan disambar api neraka Jahannam sampai bila-bila adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menerangkan ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Mereka adalah 7 golongan. Golongan pertama, pemimpin yang adil. Ini adil. Dia tak semestinya ketua menteri, tuan agung, wakil rakyat, tak semestinya. Termasuklah jawatan CEO rumah tangga, masuklah jawatan ketua, kan? Kadang-kadang nama, kadang-kadang kita dah letak dah jawatan dalam jawatan dulu lama-lama kan, macam masjid kita dulu ada jawatan penting dulu, sampai masanya dia ada jawatan, baru dia tahu ada jawatan lagi penting di rumah, kan, baru tahu, kan? Macam Samsul Debat ni, nampak macam ni dekat rumah kena sound, kena sound, nampak Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia tak menang hujah dengan isteri, tak menang. Orang lelaki dikatakan sebagai kepala keluarga, tetapi isteri tengkuk keluarga, tengkuk patah mati gitu. Kita bukan takut isteri menakutkan, macam tu. Saya bayangkanlah, saya ceramah bulan sebelum puasa itu, saya ceramah di Hospital Sungai Petani, Kedah, Darul Aman. Tajuk dia bagi kat saya, kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Gila betul tajuk ni. Saya kata, ini menyusahkan aku betul tajuk ni. Kalau lah wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Jadi nak tahu huraian tentang tajuk tu, kena panggil lagi. Tajuk lain tu. Hari ni tak sempat cerita. Pemimpin yang adil. Semua boleh jadi pemimpin, tapi boleh tak kita berlaku adil? Kadang-kadang jangan cakap kalau nak tahu adil tak adil, Ustaz, dia kena ada 2-3 orang isteri baru dia tahu. Adil pula. Kadang-kadang dengan seorang pun tak adil dah, kan? Dengan seorang pun tak adil dah, macam mana kita dengan nak ramai-ramai. Anak pun kadang-kadang kita tak adil, kadang-kadang macam mana nak ramai. Isteri pun kadang tak adil dengan suami, macam mana? Ada jugalah. Jadi tak adalah lelaki je kena. Kedua, orang muda yang beribadah kepada Allah, dapat naungan daripada Allah. Orang muda tu, sebab kita tengok hari ni kan, kita seronok tengok nak pula ada anak-anak muda datang, belia datang, tapi kebanyakannya beliau, macam tu. Belia ramai, tapi beliau lagi ramai. Beliau yang jenis sujud lutut berbunyi, Allah Akbar, tap sampai ujung. Biasalah nak buat macam mana? Sakit lutut kita tahan waktu semayang, yang kita tanggung tu semua pahala. Sebab Allah nampak, Allah ukur kepayahan kita, kan? Pakai kursi semayang, takut apa? Nak segan apa? Dah memang lutut bersalah, tak boleh ni. Saya pernah jumpa dekat satu masjid kat Kuala Pilah, kat Johor Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Nak angkat takbir tu dia melutut. Lutut dia sakit, kaki dia jangan sakit, tak, yang jenis yang dia sepatutnya kena operate, doktor suruh operate, tapi dia tak nak operate sebab dia takut kalau operate nanti, sebab doktor dah cakap dia tak boleh nak lipat habis kaki dia, jadi dia sanggup tak operate, tak apalah. Masa angkat takbir dia dah angkat berlutut, Allahu Akbar. Jadi orang semua pandang, sebab dia kata biarlah orang pandang aku, yang penting aku dengan Allah Ta'ala, aku nak puas biar boleh sujud. Ustaz Hanafi ni, kenal Ustaz Nafi? Dia kena diuji kanser kat hidung dia tu. Bayangkan, saya jumpa dia di Tanah Suci, saya jumpa di Mekah 3 tahun lepas. Dia 2-3 tahun dia tak boleh sujud, tapi entah macam mana dekat masa dekat Mekah saya jumpa dia cerita masa di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba dia rasa geram tengok kapet, dia segeram nak sujud, dia cuba sujud, dia dapat sujud. Masa tu menangis dia, sebab lepas 4 tahun dia dapat sujud. Nak tunjuk nikmat dapat sujud, macam itulah kiranya kan. Orang muda yang beribadah. Jadi sebab apa? Bukan senang. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah. Allah suka orang kaya bersedekah,
Tapi Allah lebih suka orang miskin yang sedekah, sebab susah, bukan senang golongan tu nak buat. Macam orang tua-tua yang dah berusia, orang pencen, senang pergi ikut, lebih senang daripada orang muda sebab dia sibuk and quite busy right now. Itulah ayat dia kan. Tapi orang yang pencen dianggap mudah, tak ada komitmen. Apa lagi nak pergi masjid. Jadi AJK setuju buat program ni, datang. Bukan cakap yang ada dalam masjid ni termasuk sedebat. Saya dah ada kad pesara, saya pencen, saya pensioner, I'm a pensioner, no. Sama secara teknikal ni, bila saya ceramah ni maknanya saya tak ada kerja, saya dah berhenti kerja, dah bersara pilihan, option. Saya pun sama. Bila kita dianggap mudah nak pergi. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Daripada Sabah naik flight pergi rumah anak di Precinct 5 Putrajaya. Baru sampai rumah tanya, nanti Zuhur hantar ayah pergi masjid. Dia nak ke masjid juga. Nanti apa? Masjid jauh tak? Kalau tak jauh, ayah jalan kaki pun tak apa. Boleh ya jalan kaki, tapi sampai kat sana tak upah orang lah. Jauh kalau jalan kaki. Kena naik kereta juga, nanti saya hantar. Pergi. Nampak tak? Mana orang yang hatinya tepat pada masjid. Keempat, orang yang saling berkasih sayang, kan, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah maknanya perempuan yang buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Faham macam tu? Jadi diajak berzina, tak nak. Bukan senang kan? Dah dilawa macam tu. Saya terpedaya dengan godaan syaitan. Ayat dia kan? Bukan senang. Yang keenam, orang yang bersedekah. Orang yang memberi, tangan kanan yang memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, maknanya merahsiakan sumbangannya. Tapi kalau bagi secara terbuka, baik ke tak baik? Dalam surah Al-Baqarah Allah beritahu baik kalau dengan niat bagi contoh yang baik pada orang lain, kan? Contoh bila masuk dalam masjid, kan, jadilah orang yang pertama masuk duduk dalam tabung. Tapi orang lain nampak, tak ya pula lah, dia bagi, takkan aku tak bagi, dia pun bagi juga. Macam itulah, kan? Itu sebabnya jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Maksudnya menilai perasaan dan niat orang, kita tak tahu. Kita nampak, contohlah Ustaz Abid Liu tu, dia bagi sumbangan orang buat rumah lah, buat ni. Ada yang cakap, ini konten ni media sosial saja nak tunjuk orang, menunjuk-nunjuk. Kita tak tahu dalam hati dia. Mungkin dia bagi tu, mudah-mudahan bila dia bagi, ada orang lain pun nak bagi. Yang tu, itulah, kan? Jadi jangan kita baca-baca apa niat orang, kita anggap yang baik-baik saja, ya? Dan begitu juga yang ketujuh adalah apabila dia duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata mengenang dosa kepada Allah. Jadi poin yang nak beritahu tu dia, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nak hantar masjid, itulah penting di masjid. Ada orang ni kan nak cari masjid jauh. Dulu masjid mana dia sebanyak sekarang. Dulu masjid kena jalan jauh, berjalan jauh, bawa lampu torchlight aja pergi sebab nak pergi masjid. Masjid dulu kayu je, papan kalau sujud berbunyi-bunyi, bergeput, tukar kayu. Dulu mana ada aircon, dia buat lubang aja, lubang keliling supaya angin boleh masuk. Tapi dulu tak sepanas hari ni. Mana hari ni aircon pasang, kipas buka, semua pintu pun buka, sejuk sampai ke jalan. Orang cakap apa? Macam tu lah. Dan kalau kita tengok kenapa manusia ni susah nak pergi masjid, ada sebab dia. Sebab orang nak pergi masjid ni ada ujian, ada halangan-halangan dia. Halangan yang pertama hawa nafsu, yang keduanya halangan ni dia tidak yakin. Apa maksud hawa nafsu? Contoh, siap-siap di masjid. Pergi mana Abang Haji? Isteri kita ni.
di masjid. Alah, bukan janji nak makan sama ke malam ni? Yalah, besok je lagi masjid. Tak pergi di masjid sebab hawa nafsu tu tadi. Isteri ni punya godaan ni. Tu halangan pertama. Kadang-kadang satu pergi hawa nafsu boleh. Dengan siap-siap. Ayah nak pergi mana? Pergi masjid. Ayah kata nak buat pergi pasar malam. Tak ya pula. Tak pula, besok je lah ayah pergi masjid. Kadang seorang lelaki kalah dengan permintaan anak-anak. Yang kedua, tak yakin. Sebab mana dia nampak pahala pergi masjid? Sembahyang jemaah berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Lebih daripada sembahyang seorang ni. Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Berapa? 27. Semua orang sependapat, sebelah suara. Semua tahu. Tetapi kenapa tak ramai? Sebab tak nampak. 27 kali ganda tu tak nampak berapa banyak. Cubalah kita, katalah Allah Ta'ala bagi kelebihan macam ni. Setiap kali semayang dapat RM27. Semayang RM27. Satu waktu RM27. Macam 27 kali 5. Macam masa tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok orang poket RM27. Lagi 27. Orang perempuan masa tu, dia punya perbincangan sesama dia. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Baru sebulan. Banyaknya duit kau. Masa dia cakap, Pak. Macam orang perempuan ni pula. Kan? Saya tak cakap orang sini. Tempat lain. Untunglah kau. Aku baru 2 minggu. Jiran ni tak berguna betul. Dah tahu dapat RM27 tak cakap. Nampak? Dia marah sebab orang tak beritahu dia dapat RM27 satu waktu. Marah tu. Sedangkan yang Allah bagi lebih banyak daripada tu. Baiklah, sampai di sini sahaja video ini. Jom tengok sambungannya di part kedua.